Okey geng, ni adalah brisket yang kita buat selama 12 jam geng. Oh boy, susah nak ambil. Subhanallah. Okey. So seketui ni lebih kurang berat dah. Kita baca-baca dalam 2 kilo ke 3 kilo macam tu lah. Okey. Hak ni pun nak masak dia sangat-sangat sukar. 12 jam kan. So kita potong tengok. Tu, dia punya lembut tu. Tu, tarik macam tu geng. Subhanallah. Tu, dia. Subhanallah. Ni adalah brisket kita. Dan brisket ni kita jual harga dia RM25 sahaja. Setiap biji kita bagi 100 gram 100 gram brisket. Nah. Dah. Lembut elok lagi. Dia. Berlai tu dia punya lembut. Dia. Berlai kan. InsyaAllah. So yang mana yang nak main try kita punya burger brisket, boleh main macam biasa. Kita cuti hari Khamis dan Jumaat untuk minggu ni. Minggu depan kita cuti Khamis macam biasa balik. Tapi minggu depan kita akan pergi dekat Sungai Petani. Orang Sungai Petani. Jangan lupa. InsyaAllah update-update kita yang terbaru. Tengok sampai habis. Tengok sampai habis. InsyaAllah. So yang mana nak main try hari ni ataupun esok boleh main macam biasa. Ini adalah brisket kita. Dia punya tekstur memang sangat-sangat padu. Dan dia punya rasa sangat-sangat sedap. InsyaAllah. So, jangan lepaskan peluang apa. Yang mana nak main try. Burger nombor 2 tersedap di Kuala Kedah. Boleh main dekat DM Burger insyaAllah. Jumpa pasal gina nak order delivery pun boleh. InsyaAllah. DM Burger jangan dapat dulu geng. Okay.